Pedok Performa ni, aku cerita macam kat hampa tadi. Hampa jangan risau ni sebab bila hampa dah beli pedok ni, hampa nak kena beli juga dia punya ni, bobin. Bila dah kata pedok daripada Performance, bobin pun mau dari Performance juga. Baru ngam, baru mantap bang. Jadi yang ni belah-belah ringgit je, macam-macam colour dah, 4-5 colour. Kalau pedok ni ada 2 colour je, hitam dengan merah tak silap aku. Tapi yang selalu sold out hitam. Merah jarang lah. Merah ada je stok, tak silap aku lah. Dan satu lagi ni adjustable lah, nak rapat sikit ke, hang nak kangkang lagi ke, ikut kesesuaian motor masing-masing. Tapi yang aku pakai untuk A25 ni ada lagi space banyak lagi, nampak. Boleh lajak ke dalam ni, boleh kangkang lagi. Ikutlah ni skru yang mengetat ni. Tayar pun tayar baik yang, bukan tayar yang jenis rubber yang jenis merekah kan, boleh runah-runah kan. Ni okey lah, kualiti. Tu dia boleh tukar je ni, beli je roda apa-apa kalau nak lagi besar kalau lagi kecil lah. Ikut hati hamba, ikut suka hati. Yang penting Performa.